Adakah murid anda selalu jawab tak tahu apabila cikgu bertanya tentang perasaannya? Hai, saya Cikgu Sarah dan ini tips Guru Karisma. Dalam topik ini, murid belajar tentang kesedaran emosi dengan menggunakan kemahiran mengenal dan menguruskan emosi secara eksplisit. Dalam aktiviti ini, murid bergerak mengelilingi kerusi sambil menyebut mingle-mingle berulang-ulang dengan nada yang ceria. Apabila guru menyebut stop, murid akan segera berhenti bergerak dan duduk pada kerusi yang berhampiran. Kemudian, murid akan mengambil sampul soalan di bawah kerusi. Soalan ini membantu mereka mengenal pasti dan menyebut emosi yang sesuai. Situasi, kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Soalan, apakah emosi kamu dalam situasi ini? Saya gembira, Cikgu. Dengan ini, cikgu boleh membantu anak murid mengenali perasaan emosi mereka dalam situasi harian. Selamat mencuba!